أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Amma ba'd. Yang saya kasih pengacara majlis, yang saya hormati Wahai Bersama Tuan-Tuan Mufti, yang saya muliakan Presiden Mufakat Ustaz Ismail bin Ahmad, NGO Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana di pagi ini kita diberi kesempatan bersama untuk menghadiri program seminar mendepani virus Syiah. Jadi bila kita sebut virus ni, dia ada makna yang tersindung di sebalik itu sebenarnya. Saya suka menggunakan satu pepatah Melayu. Ada dia kata, api ibarat api dalam sekam. Syiah ni kita boleh ibaratkan sebagai api dalam sekam. Kita tak nampak dia, tapi dia merebak. Kalau api dalam sekam tu kita tak nampak, akhirnya habis sekam dimakan oleh api. Dan begitu juga Syiah, kalau kita biar, kalau kita tidak ambil tindakan, kalau kita tidak berpendangan, dia akan merebak dan meresap dan dia akan menghancurkan kita. Itu yang pertama tentang virus Syiah lah. Yang kedua, saya ingin, sebelum saya masuk tajuk, saya ingin membawa kata ulama yang kita kenal, iaitu Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kita kenal Imam Ghazali, dia sebagai pengarang kitab Al-Ihya Ulumuddin. Saya nak tanya tuan-tuan, adakah kita mengenal Imam Ghazali? Dia adalah seorang penjuang yang ditaklifkan, yang diberi tanggungjawab oleh Khalifah Al-Mustaghfir Billah untuk menentang Syiah. Di mana ketika itu dia ada sistem pendidikan Syiah dipanggil At-Taqlim. Di mana Khalifah ketika itu dia menubuhkan satu sistem pendidikan dipanggil Nizam Al-Malik, yang mana guru besar yang pertama adalah Imam Syahrazi. Dia, anak murid dia adalah Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ini ditugaskan oleh Khalifah untuk menentang Syiah Batiniyah yang terdiri daripada Ismailiyah, yang terdiri daripada Rafidah, yang terdiri daripada Abidiyah, yang terdiri daripada Fatimiyah yang wujud ketika itu. Saya nak nakal kata-kata Imam Ghazali. Dia kata tentang Syiah ini, dia kata bahirum al-rafdu wa zahiruhum al-kufru al-mahdu fa innahum yatasattaruna bitashayyu'in ma hum min asy-syi'ati fi syai'in fa innama qana'un yukhfuna wara'ahu kaidahum li ahli Islam. Mana Imam Ghazali dah tegas dari awal-awal lagi. Dia mengatakan bahawa Syiah ini di segi zahirnya mereka menolak kepimpinan selain daripada Ali dan keturunan dia. Dan begitu mereka menolak semua ahli sunnah, pengikut Khalifah Abu Bakar, Umar dan sebagainya, bertolak. Jadi kemudian dia mengatakan apa lagi? Dia mengatakan bahawa batinuhum al-kufru al-mahdhah. Mana batin mereka itu kufur al-mahdhah. Kalau kita belajar bahasa Arab, miah-miah, 100%. Mana dia kata di segi batin mereka yang Syiah ni 100% kafir, dia kata. Itu Imam Ghazali lama dah dulu lagi, kan? Dia kata apa? Fa innahum yatasattaruna bitashayyu'in. Mereka berselindung di sebalik nama Syiah. Mereka berselindung di sebalik nama Syiah. Ma hum fi syi'atin, ma hum min syi'atin fi syai'. Mereka ni tidak ada kena mengena, tidak ada kaitan dengan Syiah walaupun sedikit sebenarnya. Fa innama khana'un. Maka sesungguhnya dia kata itu adalah topeng. Syiah ini sebagai topeng, sebagai pelindung, yang mereka berlindung di sebaliknya, di sebalik nama Syiah tadi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membuat perancangan jahat terhadap umat Islam, merosakkan umat Islam, memusnahkan umat Islam. Itulah hakikat Syiah yang sebenarnya yang kita kena faham.
Itulah hakikat Syiah yang sebenarnya yang kita kena faham. Dan seperti mana yang telah ditegaskan oleh Ustaz Ismail tadi, bahawa Syiah dia bukan mazhab, dia adalah satu agama lain. Satu agama lain. Jadi kalau kita hari ini, di segi kita nak kenal Syiah, di segi agama, di segi kitab rujukan, memang kita dah kenal. Dia memang sesat, dia memang keluar daripada Islam. Memang dia terkeluar daripada Islam, kita dah kenal. Tetapi yang menjadi masalah kepada kita hari ini adalah bagaimana kita nak kata, ya ini ini Syiah, itu Syiah, itu yang masalah. Sebab apa? Sebab mereka ada satu perisai lagi yang dipanggil taqiyah. Itu mereka berselindung di sebalik taqiyah. Itu yang masalah kita. Itu ialah masalah bagaimana kita nak mengenali orang-orang yang mengikut Syiah ini. Sebab mereka ada agama taqiyah. Itu yang masalahnya. Tetapi di segi pegangan dia, di segi apa semua, memang dah jelas. Ulama-ulama kita daripada dulu lagi dah jelas Syiah ini adalah ajaran yang terkeluar daripada Islam. Itu saya nak tegas daripada awal sebelum saya masuk ke tajuk. Oleh kerana tajuk saya diberi tentang konsep sejarah, konsep dan doktrin Syiah. Dia agak panjang, jadi saya akan cuba ringkaskan insya-Allah. Saya terang sikit apa yang dimaksudkan dengan Syiah. Syiah ini maksudnya bila kita sebut Syiah imamah, bermaksud mana semua kelompok Syiah yang mengatakan imam mereka selain daripada Abu Bakar, selain daripada Umar, selain daripada Osman. Mereka mengatakan imamah tadi hanya hak Ali dan keturunan dia saja. Itu di segi Syiah yang sebenarnya. Pada Syiah hari ini sebenarnya kita nak kenal Syiah, mereka yang mengatakan bahawa kepimpinan imamah tadi hanya hak Ali dan zuriatnya, dan mereka menolak semua selain daripada Ali. Dan mereka pada hari ini juga mereka tidak menerima mana-mana pemerintah Islam. Mereka tak terima, mereka tidak iktiraf. Mereka hanya mengiktiraf Iran saja pada hari ini. Jadi itu Syiah sebenarnya ringkas ya. Saya nak masuk. Okey, sejarah ini saya agak dikit, tapi saya nak cerita di pada mula dia. Yang pertama saya nak cerita, Syiah ini diasaskan oleh Abdullah bin Sabah. Syiah ini diasaskan oleh Abdullah bin Sabah. Okey. Abdullah bin Sabah ini dia adalah satu peribadi yang memang wujud, bukan peribadi yang khayal, yang mananya yang kita kata tidak wujud. Dia adalah peribadi yang memang wujud. Dan ini terdapat dalam kitab-kitab, sama ada dalam kitab-kitab Syiah dan juga dalam kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu juga Orientalis juga mengiktiraf tentang kewujudan Abdullah bin Sabah. Orientalis juga mengiktiraf kewujudan Abdullah bin Sabah. Jadi gerakan ini dimulakan pada tahun 30 Hijrah, ketika mana pemerintahan Khalifah Utsmaniyah di fasa-fasa akhirnya. Bagaimana dia merancang untuk mengguling khalifah dan membunuh khalifah. Dan akhirnya pada tahun 35 Hijrah, dengan usaha yang dibuat oleh Abdullah bin Sabah bersama dengan tali baru dia, mereka telah berjaya membunuh Khalifah Utsmaniyah. Dan selepas itu berlakulah fitnah di kalangan Islam. Bila Sayyidina Ali dilantik menjadi khalifah, kemudian Sayyidina Ali dia dengan keputusan dia sebelum dia mengambil tindakan kepada pembunuh Sayyidina Osman, dia kata dia perlu mendapat sokongan daripada gubernur-gubernur di gubernur Kufah, gubernur Basrah, gubernur Syam, gubernur untuk mendapat sokongan itu. Kenapa? Kerana pembunuh Sayyidina Osman tidak sama seperti pembunuh Sayyidina Umar. Pembunuh Sayyidina Umar juga orang Parsi, Abu Lu'lu'ah, yang mereka hari ini Syiah dia iktiraf dia mati syahid, pahlawan, Baba Sujah. Tapi Abu Bakar, Umar dia kata mati dalam keadaan kafir. Itu. Jadi pembunuh Sayyidina Osman ini terdiri daripada ramai orang yang terlibat. Ada yang katakan lebih daripada 2,000 orang, dan terdiri daripada berbagai-bagai kabilah. Oleh kerana Sayyidina Ali dia tidak mengambil tindakan untuk mengambil tindakan qisas dulu. Sebab apa? Kalau dia mengambil qisas terhadap satu kabilah, dia akan timbul balas dendam nanti. Dia akan timbul huara di kalangan umat Islam. Itu ijtihad Sayyidina Ali. Jadi dia kata dia mesti dapat sokongan daripada gubernur-gubernur Islam itu. Adapun Muawiyah, dia mengatakan dia adalah seorang yang bertanggungjawab atas darah Sayyidina Osman, sebab dia adalah daripada Bani Umayyah. Jadi Sayyidina Ali dengan Sayyidina Osman berlaku krisis, kemudian berlaku peperangan Siffin
Dan penguatan peperangan Siffin bila kita kaji dalam syarah, bukan dimulakan oleh para sahabat sebenarnya. Peperangan Siffin bukan dimulakan oleh para sahabat. Kalau kita kaji dengan teliti, dia dimulakan oleh tali barut Abdullah bin Sabah yang terdapat dalam kelompok yang bersama dengan Ali, yang bersama dengan Muawiyah. Itu. Dan bila berlaku perang itu sangat awal. Bila hari yang akhir berlaku, bila terdengar Talhah, ada riwayat mengatakan Talhah, ada riwayat mengatakan Ammar bin Yasir terbunuh, kan? Bila terbunuh, sampai berita kepada panglima perang Amr bin As, dia dah tak mau perang. Sebab apa? Sebab dia teringat hadis Rasulullah, taqtuluhu fi'atun baghiyah. Maknanya dia dibunuh oleh kelompok yang melampau. Itu Sayyidina Abu Musa, bukan, Amr bin As, dia dengar tu, dia tak nak perang, dia letak. Jadi dia pergi jumpa dengan Muawiyah, dia kata dia tak nak perang. Muawiyah kata bukan dia yang membunuh, tapi Muawiyah kata yang membunuh dia adalah orang yang menyebabkan sahabat tadi keluar untuk perang. Lepas tu berlakulah majlis tahkim dan angkat Al-Quran, kemudian berlakulah perdamaian. Masa nak damai itu pun, pada awalnya kelompok-kelompok daripada Abdullah dan sahabat ini, mereka tidak mau berhenti. Tapi sahabat-sahabat dah berhenti. Sebab sahabat-sahabat daripada awal lagi, mereka dah nak berhenti sebenarnya. Tak sanggup perang pun main-main saja. Kalau kita baca dalam surah, perang pun main-main saja, macam main. Bila sembahyang, time sembahyang azan, dia boleh sembahyang bersama. Boleh kita fikir, orang datang perang, bila time azan boleh sembahyang bersama. Kelompok Ali, kelompok Muawiyah boleh sembahyang Jumaat bersama. Jadi bukan dia orang datang tadi kerana nak perang sebenarnya. Itu dari segi sejarah. Kemudian lepas itu lakulah bila Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Ali dibunuh pula oleh pengikut Syiah yang keluar daripada Sayyidina Ali, yang nama dia Khawarij, iaitu dibunuh oleh Abdul Rahman bin Marjam. Selepas itu dilantik Sayyidina Hasan menjadi khalifah. Sayyidina Hasan dilantik menjadi khalifah selama 6 bulan. Kemudian dia menyerahkan jawatan khalifah kepada Muawiyah. Sebelum dia menyerah pun, dia telah ditikam oleh orang Syiah di paha dia. Sayyidina Hasan, dia ditikam oleh orang Syiah di paha, dikenakan paha dia. Itu Sayyidina Hasan. Jadi kenapa Sayyidina Hasan dia menyerah jawatan? Karena dia nak melaksanakan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, ibni hadza tuslihu baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Mana anak aku ini ataupun cucu aku ini berjaya mendamaikan di antara dua kelompok Islam yang besar, kelompok Muawiyah, kelompok Ali. Dan Rasulullah tak kata dua-dua kelompok ini satu kelompok Islam, satu kelompok Islam. Rasulullah kata fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Ini menunjukkan dua-dua kelompok tadi adalah orang Islam. Itu menunjukkan, itu sejarah. Kemudian selepas itu bila Muawiyah naik, kemudian selepas Muawiyah naik, lepas itu bila dah akhir, Muawiyah serah jawatan dia kepada Yazid, kan? Kemudian masa Yazid itu berlakulah sedikit penentangan daripada Sayyidina Husin. Sayyidina Husin keluar, dan Sayyidina Husin keluar ini pun juga akibat dia dipanggil, dipucuk oleh orang-orang Syiah daripada Kufah untuk keluar menentang menentang Yazid, Khalifah Yazid. Tapi bila dia sampai di dekat di Karbala sana, dia telah dikhianati oleh pengikut-pengikutnya. Dan pengikut-pengikutnya lah yang membunuh Sayyidina Husin, bukan Yazid. Tetapi yang kena nama Yazid. Tapi yang membunuhnya, hakikat yang sebenarnya bila kita kaji dalam kitab-kitab Syiah, dalam kitab-kitab Ahlussunnah, yang bunuhnya adalah pengikut-pengikut Syiah, pengikut-pengikut Sayyidina Husin sendiri. Yang mereka jemput dia orang panggil sendiri. Ada yang saya ingat nama dia Sis. Sayyidina Husin kata, Sis, kamu panggil aku datang dan kamu bunuh aku. Itu antaranya yang saya ingat. Itu berlaku secara ringkas, kan? Kemudian selepas itu berlaku lagi, lepas Husin dibunuh, kemudian dia naik lagi nama dia pengikut kepada Husin juga, Al-Mukhtar bin Ubaid As-Sakhafi. Mukhtar bin Ubaid As-Sakhafi. Dia asalnya dia ikut dengan Husin. Kemudian dia juga terlibat dalam membunuh Husin. Dia nak bertaubat. Dan dia mengajak adik pula Sayyidina Husin, atau Ali bin Zainal Abidin, untuk lawan dengan Yazid ketika itu memberontak. Tapi dia tak nak, dia mau berontak. Jadi dia juga selepas itu dia juga menimbulkan satu perantangan kepada berontak, dan akhirnya dia juga mati dan dibunuh. Kemudian selepas itu naik pula zaman Abbasiyah.
Masa zaman Al-Ghassiyah tu banyaklah lahirnya kumpulan-kumpulan Syiah yang lain. Antara masa itu juga timbul Syiah Ja'fariyah, Syiah Kharamitah, Syiah Ismailiyah, kemudian Syiah Abidiyah di kalau sekarang ni di Morocco ataupun di Morocco sekarang ya. Kemudian Syiah Fatimiyah itu lahir lepas tu. Jadi nama saja berbeza, tapi hakikatnya mereka berpegang kepada Al-Imamah. Mereka berpegang kepada Al-Imamah. Kemudian selepas tu lahir lagi Bani Muwih, lepas tu lahir pula Syiah Safawiyah. Syiah Ismail Safawiyah ni lahir pada tahun 907 Hijrah. Dialah orang yang menjadikan negara Parsi kembali. Dialah yang mengembalikan negara Parsi itu menjadi Syiah. Asalnya negara Parsi ni memeluk Syam dan berpegang pada mazhab Ahli Sunnah semenjak daripada pembukaan oleh Khalifah yang kedua, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu. Sejak daripada itu Iran menjadi negara Islam yang mengikut pada mazhab Imam Syafi'i, tetapi ditukar oleh Syah Ismail As-Safawi. Dan kita kenal tak siapa Syah Ismail As-Safawi ni? Dia juga buat perjanjian dengan Alfonso di Albuquerque. Kita kenal tak Alfonso di Albuquerque? Kenal? Dia juga buat perjanjian dengan Alfonso di Albuquerque yang menyebabkan kejatuhan kerajaan Islam di Melaka. Itu Syah Ismail As-Safawi. Dia juga membenarkan orang Kristian daripada Eropah untuk pergi ke Baitul Maqdis. Dia buka pintu. Dia juga membenarkan selepas dia itu juga ada bera-bera Yahudi dan gereja-gereja Kristian di Iran. Syah Ismail As-Safawi, dia membunuh lebih daripada 1 juta orang rakyat dia. Kenapa? Kerana tidak menerima Syiah. Kemudian lahir pula sejarah. Selepas itu sejarah yang paling hari ini yang kita ingat ya, selepas 1979 Ayatollah Khomeini. Nanti akan diceritakan oleh Datuk Nakhai dengan detail. Jadi saya nak cerita Ayatollah Khomeini ni, dia naik pada tahun 1979. Dan selepas itulah di negara kita ramai orang yang terpengaruh dengan Syiah. Ramai orang yang terpengaruh dengan Syiah. Dan saya juga terpengaruh dengan Syiah ketika itu, dengan semangat Syiah. Dan saya juga ada saya beli serban hitam. Saya beli serban hitam juga ketika itu, kerana terpengaruh dengan semangat Syiah yang mengatakan Islamiyah la syarqiyah la gharbiyah yang dibawa oleh Mak Sabu Malaysia. Itu dia ketika itu. Jadi kita bersemangat ketika itu. Jadi selepas tu bila saya buat kajian lagi, saya kaji tengok kenapa Ayatollah Khomeini ni dibangunkan, ditimbulkan, dipopularkan dia sebagai orang yang nak memperjuangkan Islam. Rupanya ada udang di sebalik batu di situ. Ada udang, ada rahsia besar di sebalik itu. Sebenarnya mereka adalah Barat nak menyekat gelombang Ahli Sunnah yang ketika itu naik, yang dibawa oleh Ikhwan Muslimin ketika itu. Tahun 80-an, 82 Ikhwan mendapat tempat di seluruh dunia. Gerakan yang mendapat. Jadi Amerika tahu, Barat tahu, tidak ada satu-satu, tidak ada orang yang boleh mengalahkan mereka kecuali Ahli Sunnah. Bila Ahli Sunnah ni bersatu, dia orang tidak akan boleh menang. Sebab dalam sejarah, sepanjang sejarah, walaupun khalifah lemah, tetapi umat Islam bersatu, dia tak boleh menang. Perang salib menjadi bukti kepada kita. Berapa belas perang salib Barat tak pernah menang. Oleh kerana itu mereka takut bila Ikhwan naik, Ikhwan berkembang, dia akan menguasai dunia dan khalifah akan kembali. Itu di sebalik itu sebenarnya. Boleh tak kita terima, kalau kita kaji, boleh tak kita terima orang yang nak bawa Islam, Ayatollah Khomeini nak bawa Islam, tetapi disokong oleh Barat, disokong oleh Perancis. Dia daripada Najaf dia pergi ke Paris dulu, daripada Paris baru dia pergi ke Tehran dan dikawal oleh tentera Perancis. Dalam sejarah tak pernah berlaku. Maknanya orang-orang Kristian membantu, menolong untuk menegakkan negara Islam. Tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku dalam sejarah kita. Dan saya cabar orang Syiah yang ada kat sini, bagi tahu kepada saya mana satu negara yang dibuka oleh orang Syiah. Ada tak negara-negara yang dibuka oleh orang Syiah, negara Islam? Tak ada satu pun. Bahkan mereka lah yang merosakkan negara Islam. Yang pertama mereka, kerajaan Kharamitah yang pertama tahun 296 Hijrah, ketika mana orang balik daripada haji, dia membunuh 20,000 orang balik daripada haji. Tahun depan dia tak puas hati, dia pergi ke Mekah.
Ketua dia duduk di depan pintu Babur Rahmah, dia kata, Anallah, aku kullu syai wa afna kullu syai. Saya Tuhan, saya menjadikan segala-galanya dan saya boleh musnahkan segala-galanya. Dia bunuh orang lebih 20,000 orang dalam Masjid Haram, dan dia mencuri, dia bawa Jaharul Aswad untuk bawa balik letak di tempat dia. Itu karamita, catat dalam sejarah. Kemudian apa lagi keburukan dia di segi sejarah? Tahun 656 Hijrah, kita tahu semua 656 Hijrah sejarah terpahat dalam kepala kita. Kenapa? Kejatuhan Khalifah Abbasiyah. Sebab utamanya adalah pengkhianatan daripada menteri dia, itu Muhammad Ibn Al-Qami, yang terkenal dengan Ibn Al-Qami. Dia telah mengkhianati Khalifah yang terakhir ketika itu. Ketika itu Khalifah ada lebih kurang 120,000 tentera, 120,000 orang tentera. Dia kurang bila berlaku perang dengan Mongol tu, dia dah kurang tentera, hanya ada 10,000 saja. Dan 10,000 ni pun dia tak bagi gaji yang sempurna. Jadi macam mana tentera nak lawan? Tak ada semangat apa. Itu Ibn Al-Qami. Kemudian dipakat dengan seorang ulama dia, Nasaruddin At-Tusi. Nasaruddin At-Tusi ni lah yang pergi panggil Mongol datang ke Baghdad. Dia buat penunjuk jalan, dan kita boleh tengok dalam kitab-kitab Syiah. Dan orang Syiah hari ini bangga dengan tu. Orang Syiah hari ini bangga dengan Ibn Al-Qami, dan dia bangga dengan Nasaruddin At-Tusi, dan dia juga bangga dengan Ali bin Yaqtin, yang ketika mana zaman Khalifah Al-Mansur, dia juga telah membunuh lebih 500 orang dalam penjara. Nanti itu saya nak cerita bagaimana sejarah buruk dia. Kemudian saya nak pergi kepada konsep terus. Konsep dia sebenarnya mudah saja Syiah ni. Dia adalah segala yang bercanggah dengan ahli sunnah. Konsep Syiah ni, segala yang bercanggah dengan ahli sunnah, itulah Syiah sebenarnya. Sebab apa? Dia mengatakan setiap perkara yang bercanggah dengan ahli sunnah, dalam perkara tersebut ada petunjuk. Setiap perkara yang bercanggah dengan ahli sunnah, dalam perkara tersebut ada petunjuk. Dan mereka banyak akidah dia, pegangannya banyak menepati ajaran-ajaran Yahudi. Ada kesamaan dengan ajaran Yahudi. Dia konsep Syiah ni saya beritahu, dia adalah konsep yang bercanggah, yang bertentangan, yang songsang daripada ajaran Islam. Sebab apa saya kata begitu? Sebab dia ada kitab dia sendiri. Dia tak rujuk kitab-kitab kita. Di segi kitab-kitab pun dia tak rujuk kitab-kitab kita. Kita rujuk, kalau kita di segi kitab tafsir, kita rujuk Ibnu Katsir, dia tak rujuk Ibnu Katsir. Kalau kita hadis, kita rujuk Sahih Bukhari Muslim, dia tak rujuk Sahih Bukhari Muslim. Dia rujuk Al-Kafi, dia rujuk Al-Istifsar, dia rujuk kitab Mu'alla Yadurul Faqih, dia rujuk Al-Ihtijaj. Itu kitab-kitab yang besar yang dia rujuk. Jadi di segi marji' pun tak sama dah. Tak sama. Dia tak rujuk pada kitab kita. Kan? Itu dia perbezaan dia. Jadi oleh kerana itu konsep Syiah ni paling mudah, dia bercanggah. Setiap perkara yang bercanggah dengan ahli sunnah, itulah ajaran Syiah sebenarnya. Itulah ajaran Syiah. Pada setiap perkara yang bercanggah dengan ahli sunnah, itulah ajaran Syiah. Dan ajaran itu bertepatan dengan bertepatan dengan apa yang didakwa oleh ajaran Yahudi. Contohnya macam Roja'ah, macam Al-Bada dan bagai-bagai lagi, itu semua diambil, diadaptasi daripada ajaran-ajaran Yahudi. Contoh macam kemunculan Imam Mahdi juga diadaptasi daripada ajaran Yahudi. Imam Mahdi kan? Ya, itu di segi konsep ya. Secara ringkas, nanti saya akan jelaskan konsep ini, kita akan nampak dengan jelas lagi bila kita pergi kepada doktrinnya. Doktrin nanti kita akan nampak jelas ya. Dan saya tak akan masuk secara detail tentang imamah. Saya ringkas sebab ini akan dijelaskan oleh ahli panel kita yang kedua. Jadi saya tak nak ambil poin dia. Okey, saya pergi terus kepada doktrin. Doktrin yang utama sekali adalah al-walayah. Wilayah ni macam rukun Islam dia, rukun agama dia. Jadi bila tidak ada wilayah, segala agama dia, sembahyang dia, puasa, zakat dia tidak akan diterima. Sebab apa? Konsep imamah itulah sebab dia merupakan rukun. Konsep adalah penerima segala amal dia. Kalau kita adalah la ilaha illallah, kan? La ilaha illallah. Kalau kita tengok dalam konsep dalam hadis ni, maknanya berbeza dengan hadis kita. Hadis kita buniyal islamu ala khamsin syahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait man istata'a ilaihi sabila aw kama qala. Itu hadis kita. Kalau hadis ni tidak ada, hadis Syiah cuba tengok. Tak ada riwayat, tidak ada syahadatu la ilaha illallah. Dia letak wilayah tu yang akhir, tetapi itulah yang paling penting sekali.
Oleh kerana itu orang Syiah dia kata kalau tak sembahyang tak apa, asalkan pegang kepada konsep imamah. Sebab dia kata imamah tadi kan nubuwah. Dia kata imamah itu istimrar an-nubuwah. Imamah ini adalah penerus kepada kenabian. Itu di segi imamahan. Dan imamah ini bersifat maksum. Imamah ini mengetahui segala-galanya. Itu dia kata imamah dia. Jadi itu semua dakwah-dakwah ini, dan dia dikuatkan lagi dengan hadis-hadis palsu yang mereka adakan, yang mereka ciptakan untuk menguatkan hujah mereka supaya pengikut-pengikut mereka terpengaruh dan ikut. Itu saja. Dia tidak ada hadis yang sahih sangat. Itu dari segi al-imamah ini. Itu saya ringkas tentang al-imamah. Saya nak kaisi dengan imamah dengan al-wilayah faqih. Apa kaitan dengan imamah dengan al-wilayah faqih? Bila Syiah dia mengatakan imam dia ada 12 orang, yang terakhir adalah Muhammad bin Hasan Askari, dan Muhammad bin Hasan Askari sebenarnya tidak wujud. Sebab Hasan Askari tidak ada anak, tapi Syiah mendakwa ada anak. Jadi Hasan Askari ini kita tak tahu siapa dia yang sebenarnya. Muhammad bin Hasan Askari siapa yang sebenarnya? Oleh kerana Syiah dia mengatakan bahawa imam dia tadi 12 orang, dan imam dia pula sahibul zaman, ghaib, tak ada pula. Jadi siapa yang nak apa? Bila imam dia tak ada, maknanya di segi pelaksanaan hukum, di segi pelaksanaan jihad, di segi pelaksanaan tak akan dilaksanakan, sebab dia bergantung kepada imam dia. Sebab imam dia dipanggil al-marji', sumber rujukan. Marja' sumber rujukan dia. Oleh kerana itu mereka ciptakan konsep wilayah faqih. Wilayah faqih ini bukan baru, bukan dikuatkan masa zaman kami, sebelum tu lagi. Masa Syah Safawi pun dah ada wilayah faqih ini. Sebelum tu lagi dipanggil apa? Dipanggil Supara. Masa Imam Mahdi ghaib yang pertama, ghaib yang kecil dipanggil ghaibah sughra, ghaibah kubra, dipanggil ketika itu wakil-wakil dipanggil Supara. Supara maknanya macam duta-duta kepada imam. Tapi kemudian ditukar kepada wilayah faqih. Bila wilayah faqih kemudian dikuatkan lagi oleh Ayatullah Khomeini, dan Ayatullah Khomeini dia tambah lagi, dia boleh ijtihad lagi, dia boleh apa semua lagi. Itu Ayatullah Khomeini punya niat. Jadi wilayah faqih ini adalah satu konsep yang dibuat oleh ulama Syiah. Kenapa? Kerana mereka nak menjadi pengganti kepada Imam Mahdi sahibul zaman yang tak muncul-muncul tadi. Jadi mereka katakan bahawa wilayah faqih ini adalah pribadi yang akan mengganti Imam Mahdi. Tempoh masanya sehinggalah kemunculan Imam Mahdi. Bila Imam Mahdi wujud lahir ke dunia ni, dia kena ikut Imam Mahdi. Dan hari ini di Iran yang menjadi paling tinggi rujukan dia bukan Hasan Rouhani. Hasan Rouhani tak ada apa sangat. Yang paling besar adalah Ayatullah Ali Al-Khamenei. Ayatullah Ali Al-Khamenei. Kalau kita buka dalam YouTube, kita tengok dia duduk dalam kereta. Ayatullah Ali Khamenei duduk dalam kereta. Jadi dalam kereta tu bercahaya, muka dia tu bercahaya nampak macam ada karamat, ada apa semua. Jadi saya pun sesah, rupanya ada lampu kat bawah tu. Dia pun buat macam umujah juga. Dia pun buat macam tu juga. Itu Ayatullah Ali Al-Khamenei yang dikatakan wilayah faqih kepada orang Syiah pada ni, marjah utama dia. Kalau di Iraq Ayatullah Ali Sistani, itu maknanya Syiah. Jadi wilayah faqih ni Ayatullah ni juga dia ada kuasa, ada kuasa dia sama dengan kuasa Imam Mahdi Al-Muntazar. Dia juga tempat rujukan, dia juga marjah, dia juga semua segala-galanya dirujuk, agama dirujuk kepada Ayatullah mereka yang paling tinggi tadi tu. Dipanggil wilayah faqih. Itu tentang wilayah faqih. Yang kedua tentang Ar-Raja'ah. Ini akidah ini diambil daripada Yahudi sebenarnya. Raja'ah ini satu kebangkitan sebelum berlaku hari kiamat. Satu kebangkitan sebelum berlaku hari kiamat. Iaitu ketika mana datangnya Imam Mahdi Al-Muntazar tadi. Bila datang Imam Mahdi Al-Muntazar, semua pengikut-pengikut Syiah dibangunkan. Ali dan semua orang dia dibangunkan. Daripada zaman Ali sampailah hari ini dibangunkan. Begitu juga pengikut Syiah dibangunkan. Tetapi yang tidak dibangunkan adalah orang-orang Yahudi, orang Kristian dan orang Islam, semua tidak dibangunkan. Yang hanya dibangunkan adalah Ahli Sunnah dan Syiah saja. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk membalas dendam. Tujuan dia adalah untuk intiqam kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu tujuan dia sebenarnya. Kan? Nak balas dendam. Sebab dia mengatakan bahawa bila Imam Mahdi dibangkitkan, muncul ke dunia,
semua pengikut Syiah dibangunkan, kemudian pengikut Ahli Sunnah dibangunkan, kemudian mereka akan menyiksa. Sayyidina Ali akan menyiksa Abu Bakar, akan menyiksa Umar, akan menyiksa Osman dan sebagainya lagi. Sampai-sampai kemudian ditindas dia apa semua, kemudian dibunuh di depan pengikut Syiah lah. Syiah akan tepuk tangan seronok. Itu Raja'ah. Ini adalah satu benda yang bercanggah dengan akidah kita. Bercanggah dengan akidah kita. Kita mana dah kebangkitan sebelum berlaku tiupan sangkakala yang pertama, wa nufiqa fis-sur. Kan tak ada lepas berlaku tiupan sangkakala yang pertama, semua bumi ini dihancurkan. Kemudian berlaku tiupan sangkakala yang kedua, kita dibangunkan. Barulah dia jalan kepada masyarakat. Itu kebangkitan kita. Dia sebelum tu lagi, sebelum berlaku kiamat lagi. Kita Imam Mahdi ini, dia bukan usul akidah. Dalam kita dia bukan usul akidah. Dalam Syiah dia usul akidah. Tak percaya jatuh kafir. Dia bukan Syiah. Tapi dalam Ahli Sunnah, kita tak percaya kepada Imam Mahdi, dia tak jatuh kafir. Dia hanya sebagai furuk kecil dalam akidah kita. Dia adalah petanda-petanda kepada hari kiamat saja. Dia bukan usul akidah dalam kita. Itu beza dia. Tapi Syiah mengatakan kebangkitan ini adalah satu perkara yang berlaku ketika mana munculnya Imam Mahdi. Dan apa yang saya ambil ini juga daripada kitab-kitab Syiah. Itu Ar-Raja'ah secara ringkas yang bercanggah dengan kita. Cuba tengok dia kata apa? Waqtiqaduna fi Raja'ah in annaha haqqun. Raja'ah pada akidah kami adalah perkara yang benar dalam kitab Al-I'tiqadat. Kemudian Syiah Imamiyah bersepakat tentang wajib berlaku Raja'ah kepada ramai dari kalangan orang yang mati. Abu Abdullah berkata, seolah saya melihat Bahram bin Ayyum Maisir bin Abdul Aziz sedang membunuh umat Islam di antara Safa dan Marwah. Siapa dia Bahmaran dengan bin Ayyum dengan Maisir ni? Dia ini adalah dua panglima kepada kerajaan Qawmitah yang membunuh ketika mana saya cerita tadi, ketika dia masuk Masjidil Haram. Dia Syiah gembira. Itu nak cerita dari segi Raja'ah dia. Ini adalah hadis dia juga, bagaimana kebangkitan dia dalam Aqaid Imamiyah Isna Asyar jilid 2 halaman 28. Kemudian yang seterusnya saya nak cerita juga yang tentang Al-Bada, konsep Al-Bada ataupun doktrin Al-Bada yang bercanggah dengan akidah kita. Secara ringkasnya, Al-Bada ni dia adalah satu tomahan, satu tuduhan, satu lemparan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan bahawa Allah itu bersifat jahil. Allah itu tidak mengetahui perkara yang akan datang. Itu di segi konsep doktrin Al-Bada yang sebenarnya. Maksud Al-Bada, dia mengatakan di segi Syiah ni, dia kata berlaku perkara baharu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tentakkan satu hukum yang satu hukum, kemudian hukum tu tak berlaku, kemudian berlaku perkara yang baharu. Contoh yang dia bagi di sini, Syiah bagi di sini, orang Syiah bagi sendiri, dia kata contoh ketika mana Ja'far sebelum dia nak meninggal, dia telah wasiat kepada pengikut-pengikut dia kata anak aku ni Ismail yang akan menggantikan aku. Anak aku Ismail ni dah yang akan menggantikan aku menjadi imam. Tetapi selepas 2-3 bulan dia berkata begitu, anak dia mati dulu. Jadi apa yang diberitahu oleh Ismail tadi, perkara tak berlaku. Kemudian berlaku yang baru adalah anak dia mati. Itu dikatakan Al-Bada. Itu adalah perkara yang baru berlaku pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh kita terima? Tak boleh kita terima. Kalau kita tengok dalam surah Al-Maidah ayat 67, jelas menerangkan kepada kita bahawa Allah itu, ilmu Allah itu wa'indahu mafatul ghaib. Ilmu Allah itu segala-galanya, dia mengetahui segala-galanya. Apa yang berlaku di dunia ni, apa yang terlintas dalam hati saya, apa yang terlintas dalam hati tuan-tuan, semua dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang jatuh dalam gugur, apa yang berlaku dalam lautan, semua dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Syiah mengatakan ilmu Allah itu terbatas. Itu adalah bercanggah dengan akidah kita di Sunnah Jam. Memang jelas itu. Kalau kita nak kata apa kalau dia pegang macam ni, tak boleh nak kata lain lah, kafir kan. Kita tak boleh kata sesat, tak boleh nak kata apa dah. Itu ajarannya. Cuba tengok, dia mengatakan bahawa ibadat yang paling baik adalah Al-Bada. InsyaAllah. Cuba tengok tu, ibadat yang paling baik adalah Al-Bada. Itu satu tuduhan, satu tomah yang besar tentang doktrin akidah dia, tentang Al-Bada. Kemudian yang seterusnya lagi tentang penyelewengan Al-Quran. Doktrin dia tentang penyelewengan Al-Quran. Dan ini adalah satu perkara yang berat. Dan saya teringat kepada Syekh Musa Jarullah. Dia seorang ulama daripada Soviet Union. Dia mengambil satu inisiatif tersendiri dia. Dia pergi ke Iran untuk mencari, kita kata ini takrib lah, nak dekatkan dia antara Sunni dengan Syiah.
nak dekat dengan Sunni dengan Syiah. Sebab apa? Sebab dia duduk di Soviet Union. Soviet Union ketika itu masih lagi satu, belum pecah macam ni. Hari ni Rusia kan, Soviet Union ketika itu. Maknanya umat Islam golongan minoriti. Dia kata alangkah ruginya kalau umat Islam Sunni dengan Syiah ni bergaduh kan. Jadi dia nak cari jalan untuk takrib. Dia pergi duduk di Iran 6 bulan. Dia pergi duduk di Iran 6 bulan. Dan akhirnya dia pergi semua. Dia pergi Najaf, dia pergi sekolah, dia pergi semua ulama-ulama dan Ayatullah dia jumpa semua. Dan dia buat satu keputusan, dia kata boleh nak takrib di antara Sunni dengan Syiah. Dia kata yang pertama sekali jangan kafirkan sahabat. Yang kedua dia kata jangan kata Al-Quran berlaku penyelewengan. Itu dua perkara yang besar dia minta. Yang pertama jangan kafirkan sahabat. Yang kedua jangan kata berlaku penyelewengan, Al-Quran tidak sempurna. Dan sampai hari ini dia tak dapat jawapan. Itu satu takrib. Itu satu contoh takrib yang nak diusahakan oleh ahli sunnah. Kemudian takrib yang kedua oleh Mustafa As-Sibai. Dia juga buat itu. Dia pergi jumpa orang Iran, dia pergi semua. Dan akhirnya dia kata jangan keputusan yang sama. Dia kata jangan takfirkan sahabat, jangan mengkafirkan sahabat. Tapi bila dia balik, lepas tu orang Syiah keluarkan buku Abu Hurairah kafir. Jadi macam mana nak takrib? Jadi idea takrib sebenarnya bukan untuk menyatukan di antara Sunni dengan Syiah, bukan nak mendekatkan dengan Sunni. Sebenarnya idea takrib ini untuk mensyiahkan ahli sunnah. Itu agenda yang sebenarnya. Takrib ini adalah agenda Syiah untuk mensyiahkan ahli sunnah. Itu agenda yang sebenarnya. Dan hari ini Syekh Yusuf Al-Adawi dah mengatakan Syiah ni kafir, Syiah ni semua dah kata dah. Dia lama dah nak takrib ni. Dan hari ini dia dah buat keputusan, dia kata Syiah tu kafir. Dan hari ini dia dilaknat. Bila dia kata kafir, keluar dekat TV di Iran, keluar dia orang ulama-ulama Iran ni mengkafirkan Yusuf Qaradawi. Itu bahaya dia. Jadi ini tentang akidah mereka mengatakan bahawa berlaku penyelewengan, berlaku tokok tambah kepada Al-Quran. Jadi kita tak percaya. Sebab apa? Sebab akidah kita dalam surah Al-Hijr Allah sebut inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Itu jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran tidak sama dengan kitab Taurat, tidak sama dengan kitab Injil, tidak sama dengan kitab Zabur. Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat. Dia akan terpelihara daripada sebarang penyelewengan. Itu di segi ringkasan. Masa saya tak cukup dah. Jadi saya tulis dia pergi kepada sunnah. Akidah dia kepada sunnah. Syiah dia tak pakai hadis kita. Syiah dia tak pakai hadis kita. Sebab apa? Sebab hadis Syiah definisi dia lain, berbeza dengan kita. Sebab definisi hadis Syiah dia kata semua perkataan, semua perbuatan, semua pengakuan yang keluar daripada Al-Maksum, daripada imam-imam dia. Daripada imam-imam dia. Itu dikatakan hadis. Hadis kita pula di segi definisi kita semua yang terbaik daripada Rasulullah, daripada perkataan ke, daripada perbuatan ke, ataupun takrif pengakuan Rasulullah. Itu baru ni. Tapi dengan riwayat yang bersambung sampai kepada Rasulullah, baru kita iktiraf itu hadis yang sahih. Tapi Syiah tak, hadis dia diriwayatkan oleh imam-imam dia. Dan dia tak kira orang yang riwayat tu berjumpa dengan imam ke tak sambung ke, dia tak kisah. Mungkin imam dia berpisah dengan antara imam dia sampai 700 tahun pun ada. Dia kata tapi meriwayat hadis tu dipakai dan dikatakan sahih lagi oleh orang Syiah. Itu di segi hadis ringkas. Dia tolak hadis kita di segi doktrin dia. Sebab bila dia mengkafirkan sahabat, dia menolak semua. Jadi bila dia mengkafirkan sahabat dan dia mengatakan Al-Quran tidak sempurna, apa objektif dia? Yang pertama sekali dia nak tolak Islam kita. Dia kata Islam yang kita pegang ini tak betul. Ini telah dibuktikan. Di Malaysia pun ada. Mereka telah hantar satu kertas kerja kepada Yang di-Pertuan Agong dan kepada Perdana Menteri yang mengatakan bahawa mereka lah ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Ada kertas kerja tu. Memorandum yang dia buat, yang dikeluarkan oleh Majlis Syiah Malaysia. Saya tak bawa ini, ada kertas tu. Maknanya mereka itu, mereka tolak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka nak tolak Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran ni ditulis oleh sahabat-sahabat. Nak tolak hadis. Itu objektif dia. Itu objektif dia. Yang keempat, mereka nak katakan bahawa Allah itu tidak cerdik kerana memilih sahabat-sahabat bila Rasulullah meninggal, dia kafir, murtad. Itu bahaya. Kemudian taqiyah. Taqiyah ini amat penting. Sebab Syiah hari ini berkembang dalam masyarakat kita atas dasar taqiyah. Dia berselindung, dia boleh sembunyi. Saya ceramah di Masjid UTM.
Ramai orang Syiah duduk kat belakang sana. Dia duduk belakang sana, ustaz, dia bawa apa kat saya. Dia maki ustaz bodoh, ustaz bahalul, ustaz macam-macam dia kata saya. Ada daripada Iran, daripada pelajar Iran ramai duduk itu belakang. Dia maki saya semua. Bila saya buka soalan, dia orang yang beratur itu. Tengok dia takiyah je, dia kata, Assalamualaikum ustaz yang dikasihi. Dia takiyah depan-depan saya. Kan? Bengar panas hati saya lagi. Kan? Tadi dia kata bodoh bahalul. Tiba-tiba bila saya pulang, so dia bersemuka dengan saya, ustaz yang dikasihi. Itu saya nak kata takiyah. Takiyah inilah yang menyebabkan mereka berkembang. Dan takiyah ini juga merupakan agama mereka. Dan tidak orang tidak dinamakan Syiah kalau dia tidak bertakiyah. Orang Syiah mesti bertakiyah sebab itu agama dia. Secara ringkas dia. Tuan-tuan boleh tengok dalam peta kerja saya. Kemudian saya nak beritahu lagi bila saya sebut takiyah tadi. Dia berbeza sebab hadis kita as-sidqu yahdi ilal bir wal birru yahdi ilal jannah. Benar, jujur membawa kepada kebaikan, kebaikan membawa kepada kebenaran. Kemudian al-fujur yahdi al-kadzibu yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Mana dusta membawa kepada kejahatan, kejahatan membawa kepada neraka. Syiah dia tukar, al-kadzibu yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah. Jadi itu dia bercanggah dengan kita. Mana dusta itu membawa kepada kebaikan, kebaikan bawa kepada syurga. Sedangkan Allah sebut dalam surah Taha, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ketika mana orang dibangkitkan di hari kiamat, ya Allah, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Sedangkan kami di dunia itu kami boleh tengok, kami celak. Tapi Allah kata kamu telah mendustakan ayat-ayat aku dan kamu telah mendustakan hari kiamat. Lain, beza. Itu tentang takiyah tadi. Kemudian yang ke-8 berkenaan dengan mut'ah. Jadi mut'ah ini juga agama dia. Cuba tengok agama. Dan mut'ah ni mudah saja. Sebab katalah saya berjalan, tepi jalan, saya jumpa dengan seorang perempuan cantik. Awak cantik dah, saya kenal dengan awak. Kata gitu kan. Saya nak kahwin dengan awak. Perempuan kata setuju, saya setuju. Tapi boleh dengan syarat dia kata. Syarat yang pertama, saya nak kahwin dengan awak 2 hari ya. Saya kata 2 hari nak kahwin saya. Okey, saya setuju. Syarat yang kedua dia kata 2 hari bayar 1,000. Lepas tu dah setuju, kahwin lah. Tak ada saksi, tidak ada wali, tidak apa semua. Setuju 2 hari bayar 1,000, balik dah rumah. Itu nikah mut'ah dah berlaku di Malaysia. Dah lama dah berlaku. Di UM pun dah berlaku dulu. Kan? Dan ada juga tempat di Malaysia ni ditawarkan perempuan secara percuma pada malam Ahad. Tapi saya tak nak beritahu tahu tempat. Ada ramai yang lelaki-lelaki ni pergi. Dah ada tempat dia. Ditawarkan percuma. Kan? Itu nikah mut'ah. Jadi nikah mut'ah ni sebenarnya kerja iblis, kerja syaitan, bukan kerja manusia. Kerja untuk merosakkan zuriat anak Adam sebenarnya. Saya berjumpa dengan seorang di Bangi. Seorang tu datang jumpa saya, ustaz, kakak saya berkahwin dengan orang Iran. Dia beritahu saya, kakak saya berkahwin dengan Iran. Saya tanya, kakak kamu kenal orang Iran ni kat mana? Dekat Facebook kah, dekat internet kan, dekat ni lah. Dia kata tempat kerja. Okey, saya kata tempat kerja. Kahwin kat mana? Kan, akad nikah kan dia tak boleh cerita. Tapi dia kata peliknya orang Iran, dia kata bila kakak saya mengadu, dia tak nak boben dia. Anak tadi dia tak nak boben dia. Dia tak mengaku anak dia, kemudian dia tak nak nafkah dia. Pelik lagi Ustaz, dia kata apa? Bila dia nak akad saya, dia datang. Setahun dia datang 2 kali, nanti 2-3 tahun dia datang pula. Tapi nafkah dia tak nak bagi. Itu kerja syaitan. Sebab apa? Sebab dia kata kakak dia bila dia tinggal tadi tu, dia akan kahwin mut'ah dengan orang lain. Itu pegangan Syiah. Jadi bahaya ke tuan. Jadi bila seorang perempuan tadi dalam 1 bulan boleh nikah dalam 2-3 orang, 4 orang, 5 orang, jadi siapa nak mengaku anak dia? Saya tak nak mengaku anak saya. Saya kata saya kahwin dengan dia 2 malam ya. Orang ni kata dia 1 malam ya, siapa nak? Jadi masa adalah perempuan. Perempuan yang ni nak kahwin mut'ah, saya tanya. Itu berlaku. Kan? Jadi kerja kahwin mut'ah ini adalah kerja iblis untuk merosakkan zuriat anak Adam. Secara ringkas. Boleh tengok ayat tu kan? Ya. Saya nak cerita sikit tentang yang ke-9. Jadi yang ke-9 ni tidak ada dalam kertas kerja saya. Tentang pandangan dia terhadap ahli sunnah ni, saya tidak termasuk dalam kertas kerja saya. Tapi saya nak cerita sikit. Sebab Syiah dia menganggap kita ini adalah golongan nasibi, ataupun yang dipanggil jamak dia dipanggil nawasib. Nawasib maknanya orang yang menolak ahli bait. Saya kata bohong. Ahli sunnah tidak pernah menolak ahli bait yang beriman, yang menjadi sahabat Rasulullah. Bahkan kita mencintai dan kita menyayangi, karena itu adalah ajaran agama kita dan diperintah oleh Rasulullah SAW. Dan kita setiap kali kita semayang,
kita baca tahiyat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kalau orang Syiah kata orang ahli sunnah menolak, memusuhi ahli bait, tidak betul. Yang sebenarnya yang memusuhi ahli bait adalah orang Syiah, bukan ahli sunnah. Sebab apa? Syiah hanya mengatakan ahli bait tadi hanya terdiri daripada Fatimah, Ali, Hasan, Husin dan zuriat Husin saja. Mereka tidak mengiktiraf zuriat Rasulullah yang lain. Rasulullah ada anak berapa orang? Rasulullah berkahwin dengan Khadijah, ada berapa anak-anak? Anak dia 6 kan? Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummul Qasim, Abdullah dengan Abu Qasim. Jadi 6 orang anak. Jadi Syiah hanya mengiktirafkan Fatimah saja. Jadi anak Rasulullah yang 5 tu anak siapa? Takkah dia menghina Rasulullah dan memperkecilkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tu Syiah. Itu Syiah. Kemudian anak-anak Husain yang lain lagi semua mereka tolak. Anak Sayyidina Ali, ada anak Sayyidina Ali, ada yang nama Abu Bakar, ada yang Osman, dia tolak semua. Dia hanya mengiktiraf Hasan dengan Husain, kemudian zuriat Husain, yang lain itu dia tolak semua. Jadi kita mengatakan di sini bukan ahli sunnah yang memusuhi ahli bait, yang sebenarnya memusuhi ahli bait adalah ahli Syiah. Kita kata itu secara tegasan. Jadi bila begitu, mereka memusuhi kita dan mereka boleh buat apa saja bagi kita. Bila dia ada kekuatan, dia boleh bunuh dan boleh apa. Seperti mana yang berlaku di Syria, seperti mana yang berlaku di Iraq, seperti mana yang berlaku di Lebanon. Bila dia ada kekuatan, seperti mana yang berlaku di Pakistan dan sebagainya. Gaduh semua tu, umat Islam tu, itu antara Syiah lah. Bila dia kuat, dia akan beradu, dia akan bunuh kita. Itu Syiah, dia akan bunuh kita. Sebab apa? Dia anggap kita ni macam anjing. Dia anggap kita ni macam anjing. Okey, saya nak bagi contoh. Kalau di sebelah kanan sini saya katakan beruk. Sebab apa saya ambil beruk? Sebab orang Yahudi kata kita beruk. Orang Yahudi kata selain daripada keturunan Yahudi dipanggil beruk. Manusia ni beruk, tetapi ditukar rupa menjadi manusia. Kenapa? Karena Yahudi bangsa pilihan adalah hina kalau qadam dia terdiri pada beruk kan. Jadi kita ni beruk ditukarkan menjadi rupa manusia supaya menjadi qadam kepada Yahudi. Itu kata orang Yahudi. Kan? Jadi bila saya beruk di sebelah kanan saya ni, saya usap kepala dia, usap, saya ambil uduk. Tuan-tuan tengok saya jadi imam. Tuan-tuan ikut tak saya semayang? Tuan-tuan ikut tak saya semayang jadi imam? Ikut kan? Tuan-tuan akan ikut sebab apa? Kalau saya sebelah kiri saya pula anjing kan? Saya usap-usap dia, kemudian saya ambil basuh tangan, ambil uduk ya. Tuan-tuan ikut tak? Tuan-tuan mufarakah. Sebab beza di antara anjing dengan buruk tadi beza. Anjing adalah najis mukhaffafah. Buruk adalah najis anjing adalah buruk adalah najis mukhaffafah. Anjing adalah najis mughalladhah. Beza. Kena sama, kena apa semua. Jadi di Syiah paling teruk. Dia menganggap kita ni lebih teruk daripada orang Yahudi lagi. Itu dia menganggap pegangan dia terhadap kita, ahli sunnah, doktrin dia. Jadi itulah 8-9 doktrin yang besar yang saya dapat kongsikan dengan tuan-tuan sekalian. Kalau saya nak banyak lagi doktrin-doktrin yang lain, tapi ini yang besar yang bila tuan-tuan pegang ini dah tuan-tuan nampak jelas perbezaan di antara sunnah dengan Syiah. Dan tuan-tuan sendiri boleh bezakan antara hadis antara sunni dengan Syiah. Dan saya nak bagi tip yang mudah pada tuan-tuan. Satu, bila kita sebab apa? Sebab orang Syiah ni bila berjumpa dengan kita, dia akan baca hadis, dia akan baca apa semua. Jadi kita tak boleh beza. Anak-anak muda ni tak boleh beza. Dia akan tulis dekat Facebook, kat apa semua, kita tak dapat beza. Ini hadis Rasulullah kan dia. Senang saja saya nak bagi tip yang paling mudah. Sebab tuan-tuan tengok dekat sini, Abu Abdillah alaihi salam. Cuba tengok Abu Abdillah alaihi salam. Daripada Abi Ja'far, daripada Abu Abdillah alaihi salam. Nampak tak Abu Abdillah alaihi salam? Okey, kenapa Syiah meletakkan Abu Abdillah alaihi salam tu alaihi salam? Karena mereka mengatakan imam mereka itu sama taraf dengan Nabi. Karena mereka mengatakan imam mereka itu sama taraf dengan Nabi. Oleh kerana itu mereka meletakkan alaihi salam. Dalam kita, hadis kita, mana ada letak alaihi salam? Kan kalau kita jumpa hadis contoh saya baca innamal a'malu an Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Kita sahabat-sahabat tadi kita bagi gelaran radhiyallahu anhu. Kan? Sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Kalau imam-imam rahimallah. Kan? Beza kita dengan Syiah, dia meletak dalam hadis dia bila baca hadis Syiah selain daripada Nabi alaihi salam itu hadis Syiah. Itu tip yang paling mudah untuk kita bezakan di antara hadis Syiah dengan hadis kita. Tip yang paling mudah sekali. Sebab apa? Dia meletakkan alaihi salam itu pada bukan Nabi. Kalau Adam kita, Nabi Adam AS, Nabi Nuh AS, Nabi Isa AS, Nabi Musa AS, Nabi Ibrahim AS, itu AS semua letakkan
oleh nabi-nabi. Jadi bila ada hadis yang diletakkan dinisbahkan ada alaihi salam bukan nabi, itu adalah hadis palsu dan itu adalah hadis Syiah. Itu yang paling mudah. Jadi saya nak buat kesimpulan. Bila kita teliti tadi, sebenarnya Syiah ini adalah merupakan ajaran yang diasaskan oleh Yahudi dengan tujuan dia untuk merosakkan Islam daripada dalam. Dan saya suka pegang apa yang telah diputuskan oleh yang saya buat mukadimah tadi, Imam Ghazali tadi, yang dia mengatakan bahawa zahiruhum al-rafdu wa batinuhum al-kufru al-mahdha. Fa innahum yatasattaruna bi tashayyu'in ma hum min syi'atin fi syai'in. Fa innama khana'un yakhfuna alaihi yakhfuna wara'ahu kaidahum li ahli Islam. Itu saya nak pegang. Jadi saya nak buat kesimpulan dari itu. Mana Syiah ni, ulama kita dah dulu lagi mengatakan bahawa mereka adalah di segi zahirnya menolak segala kepimpinan-kepimpinan selain daripada imamah mereka. Mereka tolak. Daripada Abu Bakar sampai hari ini, mana-mana kerajaan yang tidak melaksanakan sistem imamah, dia tolak. Kerajaan Malaysia pun dia tolak. Dia tak terima. Kan? Itu Syiah sebenarnya. Dia tolak semua kerajaan tu. Kemudian di segi itu di segi zahirnya, di segi batin mereka adalah kafir 100%. Seperti mana yang telah ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali. Sebab dia orang menggunakan Syiah tadi sebagai perisai, sebagai pelindung untuk merosakkan Islam daripada dalam. Itulah hakikat Syiah yang kedua, dan kita boleh tengok daripada petikan-petikan ini. Contohnya Abu Khalid Al-Qabuli, aku mendengar Ali Zainal Abidin Husain alaihissalam berkata, sesungguhnya Yahudi mencintai Uzair sehingga mereka telah mengatakan sebagaimana yang mereka katakan terhadap Uzair, sedangkan Uzair tidak ada hubungan dengan mereka dan mereka tidak ada hubungan dengan Uzair. Padahal mereka kata Uzair anak Allah dan sebagainya. Uzair tidak ada kena-mengena dengan dakwah-dakwah yang didakwa oleh orang Yahudi. Begitu juga dengan Nasrani, mereka mencintai Isa sehingga mereka mengatakan sebagaimana mereka katakan ada Isa, sedangkan Isa tidak ada hubungan dengan mereka. Mereka kata Isa anak Allah dan sebagainya itu. Isa tidak ada kena-mengena mereka. Kalau kita tengok dalam surah Al-Ma'idah, Isa tolak, Isa menafikan. Tidak. Kemudian dalam seluruhnya ahli bait, sesungguhnya kami itu ahli bait seperti mana mereka juga, sesungguhnya satu kaum yang daripada kalangan Syiah mencintai kami sehingga mereka mengatakan berkenaan dengan kami sebagaimana yang dikatakan oleh Yahudi dan Uzair kepada Uzair, dan sebagaimana yang dikatakan oleh Nasara kepada Isa bin Maryam, mereka tidak ada hubungan dengan kami dan kami tidak ada hubungan dengan mereka. Jadi ahli-ahli bait tadi, yang Imam 12 tadi, mereka tidak ada kena mengena dengan apa yang didakwa oleh pokok imamah hari ini. Mereka ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Mana imam-imam tadi yang 12 tadi daripada keluarga Rasulullah itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Mereka tidak ada kena mengena, tidak ada hubungan, tidak ada kaitan dengan apa yang didakwa oleh Syiah. Syiah hanya bertopengkan mereka untuk menarik ramai orang sokong mereka. Macam mana Perancis tukar daripada kerajaan Bashar tu, daripada kerajaan apa? Nusairiyah. Asal dia Bashar tu, dia mazhab dia Nusairiyah. Dia lahir tahun 260 Hijrah lepas tu. Dia masa lahir masa Imam Mahdi Raib tu. Jadi dia asaskan oleh Muhammad bin Nusair. Dia yang mengatakan dia antara wakil separak yang pertama. Separak maknanya wakil ni, duta yang pertama pada Imam Mahdi. Dia asaskan daripada keluarga tu. Jadi Syiah Bashar ni dinamakan Syiah Nusairiyah, dan dia terkenal di kalangan masyarakat orang Arab di Syria ketika itu. Memang dia orang tolak dan orang tahu kafir semua. Tetapi Perancis bila nak bagi kemerdekaan, tukar, diberi rebranding Syiah di Perancis itu kepada Alawiyah. Apa tujuan Alawiyah? Yang pertama untuk menarik kepercayaan di kalangan orang Syiah sendiri, yang kedua untuk menarik ahli-ahli sunnah supaya menyokong Syiah. Itu di branding balik. Itu prosesnya. Jadi maknanya di sini Syiah hanya bertopengkan ahli bait untuk tujuan mengelabui kita, untuk merosakkan kita daripada dalam. Kalaulah ayah pin tadi yang tak guna siapa-siapa pun, dia guna dia kerajaan langit, dia ramai orang pengikut. Ini apatah lagi bila guna nama keluarga Rasulullah. Tentulah ramai di kalangan umat Islam yang jauh, yang apa semua akan terkeliru dan akan terikut dengan dakwah-dakwah mereka itu. Jadi saya sudahi, naudzubillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.